Akak, pisang goreng RM50. So, buat RM5 10 bungkus. Abang, sudah lama tak buat charity ya? Asyik kerja je, kerja. Oh, sorry sayang. Recently busy sikit. Tak apa, kami sekarang pergi buat sikit charity, okay? Okay. Let's go. Okey, hari ini saya datang sini kerana bini cakap I sudah lama tak buat charity. So, saya hari ini nak bagi orang Penang try pisang goreng yang famous dan sedap ini dengan cara pay it forward. Jom, let's go. Akak, pisang goreng RM50. So, buat RM5 10 bungkus. So, bagi saya satu bungkus sudah cukup. Yang itu 9 bungkus bagi orang belakang. Satu bungkus RM5 sudah. Bagi belakang. Nice. Walaupun kadang-kadang busy sikit, tapi action kecil macam pay it forward pun juga boleh bagi orang lain happy. So sangat meaningful juga.